Pernah tak anda semua terfikir mengapa kita tidak rasa sesak nafas semasa menaiki kapal terbang walaupun berada pada altitude yang tinggi? Ini kerana kapal terbang dilengkapi satu sistem iaitu kabin bertekanan. Kabin pressurization digunakan dalam penerbangan altitude tinggi melebihi 8,000 kaki dari paras laut untuk mengimbangkan tekanan udara di dalam kabin pesawat untuk keselesaan penumpang dan kru. Tekanan udara dihasilkan oleh enjin pesawat atau unit kuasa bantu APU disalurkan ke dalam kabin bagi mengimbangi tekanan dalam kabin. Ianya amat diperlukan apabila penerbangan mencecah 10,000 kaki dari paras laut dan memerlukan lebih banyak tekanan kabin apabila mencapai aras penerbangan yang lebih tinggi. Ia meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan pada aras laut, sesuai digunakan oleh manusia dengan mengitar semula udara di dalam kabin supaya segar dan mengenai aras oksigen yang mencukupi. Cabin Pressurization System. Untuk memastikan tekanan oksigen yang sesuai, pesawat direka bentuk dengan beberapa ciri yang tertentu. Ianya dilengkapkan dengan sistem tekanan udara kabin. Selalunya sistem ini akan menggunakan komputer untuk mengawal masuk keluarnya udara ke dalam kabin. Inilah yang akan menentukan tekanan udara pada kabin pesawat. Contohnya untuk pesawat jenis Boeing 737-800, komputer yang digunakan adalah Cabin Pressure Controller (CPC). Untuk pesawat Boeing 777-200 pula ia menggunakan Air Supply and Cabin Pressure Control (ASCPC). Had tekanan pada pesawat. Beberapa ciri yang akan dikawal komputer ialah kadar pendakian pesawat, kerana jika terlalu cepat pendakiannya, baca terlalu cepat, tekanan udara ditinggi atau direndahkan boleh menyebabkan kecederaan atau mudarat kepada penumpang. Inilah kadang-kadang yang menyebabkan sakit pada telinga anda kerana perbezaan tekanan telinga dan tekanan udara kabin. Kedua, ketinggian tekanan kabin. Tekanan udara di dalam kabin perlulah cukup tinggi untuk oksigen dalam udara boleh digunakan untuk bernafas. Tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan perbezaan yang membahayakan antara tekanan dalam dan luar kabin. Tindakan yang perlu diambil oleh penumpang semasa berada di altitude yang tinggi. Penumpang diingatkan untuk minum air yang mencukupi untuk mengelakkan dehidrasi semasa penerbangan jarak jauh. Antara penyakit apabila tekanan berkabin tidak mencukupi. Pertama, hipoksia. Kedua, mabuk altitude. Ketiga, penyakit dekompresi. Keempat, barotrauma. Tekanan udara juga diperlukan di ruang kargo dalam pesawat untuk haiwan dan mencegah barang yang sensitif terhadap tekanan rendah yang mengakibatkan barangan itu hancur, pecah atau bocor kerana berlaku perbezaan tekanan. Kesimpulan, biarpun dipandang remeh, namun tidak syak lagi sistem tekanan udara kabin ini sangatlah penting. Ianya membantu anda menerima oksigen untuk digunakan untuk bernafas. Di saat anda menghirup udara dengan baik sewaktu mengembara, hargailah usaha mereka yang membuat anda selesa dan selamat.